kawan, nama saya Arindana. Jom kita belajar blender. Hari ni saya akan buat pensel. Cikgu cakap semalam, Daniel, bawa tak pensel? Bawa. Tak. Hari ni saya nak buat blender. Kan semalam kat rumah saya buat blender, hari ni pun saya nak buat blender. Okey, hari ni kita akan buat blender, so kita akan mulakan sekarang. Sebelum tu subscribe. Okey, kita delete dan kita tekan add mesh dan cylinder. Korang tekan GZ, dia gerak. Lepas tu korang tekan edit mode, korang pergi kat face, korang select, korang tekan E. Tekan E, lepas tu tekan lagi satu. Lepas tu korang pergi object mode balik, korang tekan ni, scale, lepas tu korang tekan ni. Panjang sekali, lepas tu korang pergi kat GZ. Tengok. Dia dah jadi macam tu, korang pergi kat edit mode balik. Korang tekan E, select E, tekan scale. Tekan macam tu, korang tekan E lagi, tekan scale. Lepas tu korang tekan yang arrow ni, korang tekan yang biru, panjangkan dia. Dah jadi macam tu, korang tekan sini. Lepas tu korang tekan L, lepas tu korang pergi kat sini, lepas tu tekan sini. Lepas tu korang tekan bulat ni, pergi dekat new, lepas tu tambah new, dia jadi tambah new, tambah new. Korang tekan sini, ambillah warna-warna yang korang suka, tekan macam tu. Warna hitam, kan selalu dia warna hitam. Lepas tu kau tekan assign, sini, tekan sini. Dia jadi macam tu kan korang. Lepas tu korang tekan sini balik, naik atas balik. Dia jadi macam tu kan. Korang kena macam ini. Ikut saya. Tekan sini. Korang tekan sini. Korang tekan situ. Dia jadi macam tu. Lepas tu korang ambil lah yang warna-warna yang korang suka. Ambil warna ni. Korang tekan sini. Korang kena tekan situ. Elect ni. Jadi macam itu. Sign. Tengok apa yang dah terjadi. Korang tekan sini lagi. Elect ni. Salah. Tekan ni. Salah. Tekan sini. Ni. Salah. Zoom sikit. Tekan ni. Elect. Elect. Yang paling senang ni. Ctrl Z. Sama rumah. Dia jadi macam tu. Korang pilih je warna-warna yang korang suka. Tekan macam lah warna hijau. Tekan situ, assign. Tengok apa yang dah terjadi.
dah. Lepas tu korang tekan sama juga. Assign. Sign. Tengok. Dah jadi. Okey, itu saja kawan-kawan. Jangan lupa subscribe dan search Aryan Bitbyte. Bye-bye. Jumpa